Kecewa dengan masalah keluarga yang dihadapi, pelakon Ebi Apadi mengakui berasa kesal dengan sikap bekas suami berhubung isu anak-anak mereka. Meskipun sudah berbelas tahun bercerai dengan pelakon Norman Hakim, Ebi atau Arabia Abdul Manan 48 berkata masih banyak perkara yang tidak selesai. Kata Ebi dia tidak mahu membangkitkan isu tersebut kerana bimbang dituduh membuka aib keluarga. Perkara saling terkait sebagai bekas isteri kepada banyak perkara yang tidak selesai dan mengecewakan. Berbelas tahun sudah, ingatkan bila berbaik, hal anak-anak akan jadi lebih baik. Tetapi sebagai ibu kepada anak-anak yang ada ini, saya menyesal tentang banyak perkara. Sebut nanti kita buka aib pula, katanya. Ebi berkongsi perkara itu menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik di media sosial miliknya pada pagi Jumaat. Dalam pada itu, Ebi memberitahu dia sudah melakukan banyak kesilapan sebelum ini termasuk terlalu berlembut dan mengalah dalam hal rumah tangga. Terlalu banyak kesilapan yang saya buat, antaranya terlalu lembut dan mengalah dalam semua hal. Rileks dan tenang sangat. Rupanya, untuk jangka masa panjang, keadaan jadi di luar jangkaan, ujarnya. Untuk rekod, Ebi pernah mendirikan rumah tangga dengan Norman pada 2002 namun bercerai pada 2009. Hasil perkahwinan itu mereka dikaruniakan 3 cahaya mata, iaitu Muhammad Denis Hakim 22, Marisa Dania Hakim 20 dan Danisha Hakim 17 tahun. Ebi kemudian bernikah dengan Muhammad Faizal Zakaria pada Ogos 2015 dan dikaruniakan seorang anak yang dilahirkan secara pramatang namun meninggal dunia selepas 70 hari menerima rawatan. Sementara itu, Norman pula berkahwin kali kedua dengan pelakon Mimi Suhaija pada September 2011 dan dikaruniakan 3 orang cahaya mata.